Pernah tak kita terfikir, macam mana kalau semua kejayaan yang kita bina untuk keluarga sebenarnya datang dari satu kemusnahan yang besar? Inilah persoalan yang akan kita rungkai hari ini. Persoalan ni, ia jadi konflik utama dalam diri seorang lelaki. Hidup dia tu macam satu paradoks. Di satu sisi, dia membina, tapi di sisi lain, dia sebenarnya sedang memusnahkan. Okey, jom kita kenal dengan lebih dekat lagi siapa Pak Tua ni. Kita akan selami perjalanan hidup dia daripada seorang, boleh kata, pemusnah alam kepada seorang pejuang pemuliharaan. Baik, kita mulakan dengan watak utama kita, Pak Tua. Seorang lelaki berusia yang sentiasa dibayangi oleh kisah silamnya. Dan soalan inilah yang asyik berlegar dalam fikiran Pak Tua. Ia gambarkan seluruh pergolakan dalam jiwa dia. Satu rasa bersalah yang amat sangat. Sebab dia tahu kesenangan keluarga yang dia ada sekarang ni dibayar dengan kemusnahan alam. Cuba bayangkan, selama 30 tahun kerja dia hari-hari adalah untuk membersihkan hutan. Tapi sekarang bila umur dah lanjut, setiap ingatan tentang pokok yang tumbang tu seolah-olah jadi satu beban berat yang menghimpit jiwa dia. Tapi kan, rasa bersalah dia ni bukan baru mula masa dia kerja pembalak. Sebenarnya puncanya jauh lebih awal daripada itu lagi. Nampak tak coraknya di sini? Waktu muda di laut, dia dah mula musnahkan alam. Lepas tu, 3 dekad pula di darat. Tanpa dia sedar, hidup dia sebenarnya dah tinggalkan parut yang sangat dalam pada muka bumi ni. Cuba kita perhatikan cara cerita ni guna bahasa yang sangat puitis tapi menyakitkan. Kerjanya tu digambarkan seolah-olah macam satu tindakan ganas yang merobek pakaian hijau hutan. Akibatnya, hutan yang subur tu bertukar jadi tanah yang tandus. Okey, sekarang ni bahagian yang paling menarik dalam cerita ni adalah apa hasil daripada semua kemusnahan tu. Hasilnya, sebuah keluarga yang bukan sahaja bahagia tapi sangat berjaya. Inilah ironi terbesar dalam hidup Pak Tua. Setiap pokok yang dia tebang tu seolah-olah jadi batu loncatan untuk kejayaan anak-anaknya. Ada yang jadi usahawan, pengurus ladang, pensyarah, guru, semuanya hasil daripada pengorbanan hutan rimba. Bagi anak-anak dia, jawapannya mungkin, ya, berbaloi. Tapi untuk Pak Tua sendiri, harga yang dia terpaksa bayar dari segi jiwa dan perasaan dah jadi terlalu mahal. Rasa bersalah yang membuat-buat inilah yang bawa dia ke satu titik perubahan yang besar. Tiba-tiba, satu peluang datang. Bukan untuk buat duit, tapi untuk cuba tebus balik kesilapan lalu. Dia pandang tanah tu, tapi dia tak nampak langsung tanda harga. Sebaliknya, apa yang dia nampak adalah satu-satunya peluang untuk dibetulkan keadaan. Satu-satunya jalan untuk dia berdamai dengan masa silam dia. Jadi, inilah rancangan dia. Dia nak jadikan sebahagian besar tanah tu sebagai hutan simpan persendirian. Satu tindakan simbolik untuk pulangkan balik pada alam apa yang pernah diambil dulu. Tapi, apa yang bermula sebagai misi peribadi Pak Tua, tak lama kemudian ia berkembang menjadi satu misi baru untuk seluruh keluarganya. Anak-anak dia, bila nampak kesungguhan ayah mereka tu, mereka pun terinspirasi. Mereka datang dengan satu idea bernas. Ubah kawasan tu jadi sebuah resort eko-pelancongan. Satu cara untuk bangunkan tanah tanpa merosakkannya. Nampak tak perubahannya? Dulu, seorang ayah musnahkan hutan untuk besarkan keluarga. Sekarang, satu keluarga bersatu untuk pelihara hutan dan membina masa depan mereka dari situ. Dan pada penghujung cerita, Pak Tua akhirnya jumpa ketenangan yang dia cari selama ni. Mimpi ngeri tentang jentolak dan hutan yang musnah dah hilang. Yang tinggal cumalah kisah-kisah indah tentang hutan untuk diceritakan kepada generasi seterusnya. Perjalanan Pak Tua ni bagi kita satu jawapan yang penuh harapan. Tapi ia juga tinggalkan kita dengan satu persoalan yang lebih besar untuk kita fikirkan. Apa sebenarnya hutang kita pada alam dan macam mana kita nak bayar balik?